Hai kawan-kawan, saya akan membacakan kisah Nabi Idris. Nama penuh Nabi Idris atau Unuj adalah Idris bin Yarid bin Mahlail. Baginda berketurunan daripada Nabi Syahid bin Adab, iaitu adik Habil dan Kabil. Semasa baginda lahir, Nabi Adam keturunan Nabi Adam AS yang dilantik menjadi Rasul. Baginda tinggal di Babil. Nabi Idris AS bekerja sebagai penenun kain yang digunakan untuk dijadikan pakaian. Baginda bekerja untuk mencari rezeki yang halal. Pada masa remaja, sering menyisihkan diri daripada keluarga dan kaumnya yang tidak mentaati perintah Allah SWT. Nabi Idris AS orang yang soleh dan sabar. Baginda rajin membaca syuf yang diwarisi pada Nabi Syahid.